Hai semua, Assalamualaikum. Nama saya Amira Afifah, orang panggil saya Effie. So, saya ialah student sekarang, student second year, second sem dekat UIA. Saya ambil course Economics degree. So, saya ada buat service tutor daripada saya habis SPM dulu lagi, daripada saya SPM 2022. So, untuk ekonomi saya dapat A+, dan servis saya untuk tutor tu sejam RM30. Untuk saya akan provide notes and consultation anytime. So knowledge yang saya nak share ni semua saya dapat daripada cikgu saya, cikgu yang ajar saya time SPM dulu, cikgu Siti Mazlina dekat SMKA Kuala Selangor. So kalau saya harap video saya ni dapat membantu junior saya dan student saya untuk faham economics dan mudahkan korang buat revision. Okay, kalau ada saya tersalah ajar atau tersilap atau korang nak tanya apa-apa, tanya dekat komen, okay? Alright, so ni part 4 untuk Trial Melaka 2025. Okay, so jom kita tengok. Okay, soalan kata apa yang berkait dengan tarif dalam Sekatan Perdagangan Antarabangsa. So, Sekatan Perdagangan Antarabangsa, korang boleh refer page 149. Okay, tarif tu maksudnya ialah cukai untuk barang import. Cukai barang import. Okay, so Sekatan Perdagangan Antarabangsa ada 6. Yang pertama tarif. Tarif ialah cukai untuk barang import. Cukai untuk barang import. Yang kedua ialah subsidi. Subsidi ialah kerajaan sponsor, government sponsor, local firm. Sponsor, local firm. Okay, subsidi tu ialah kerajaan sponsor. Yang ketiga ialah kuota. Kuota ialah had maksimum. Okay, berapa je barang import boleh masuk dalam negara kita. Yang keempat ialah kawalan pertukaran asing. Okay, ni rules and regulations. Kawalan pertukaran asing. Kawalan pertukaran asing. Apa lagi? Ada embargo. Embargo tu ialah pemulauan atau larangan, macam boycott lah. Okay, and then kita ada yang keenam, kita ada sekatan bukan ekonomi. So sekatan bukan ekonomi ni untuk 3 jenis barang lah. Yang pertama, barang yang membahayakan. Apa barang yang membahayakan? Contohnya contohnya sayur, buah. Okay. Yang kedua, produk yang tak ikut piawai atau mutu. So ni kena ikut SIRIM lah. Ni untuk barang elektrik, elektronik. Okay, elektrik dan elektronik. Elektronik. Jenis barang yang ketiga ialah produk kesihatan. So kalau ubat, kena betul-betul tengok dan pastikan ubat tu selamat lah. So, ada 6 jenis sekatan perdagangan antarabangsa. Refer page 149. Yang pertama tarif, subsidi, kuota, kawalan pertukaran asing, embargo, sekatan bukan ekonomi. So, tarif ialah cukai untuk barang import. Okay, so A dikata had maximum. Had maximum tu refer kepada, kalau had maximum tu refer kepada kuota. So salah, menyebabkan harga barang import meningkat dan mahal. Yes, betul. Lepas tu B betul. Sekejap Melaka. Okay, B betul. C, larangan atau pemulauan ni embargo. Kos pengeluaran, mengurangkan kos pengeluaran melalui bantuan kewangan oleh kerajaan. So ni government sponsor. So government sponsor, nama dia apa? Subsidi. Okay, so ni senang je. Korang refer balik page 149, baca betul-betul. Next, kita tengok 3.2. Apakah kebaikan sekatan perdagangan terhadap negara? Apa kebaikannya sekatan perdagangan kat negara ni? Okay, apa kebaikannya? Kebaikan sekatan perdagangan antarabangsa dekat page 152. Untuk melindungi industri muda tempatan. Okay, nampak perkataan industri muda, betul lah tu. 32. Okay, yang pertama, meningkatkan pelaburan asing. Salah. Ni pelaburan langsung asing. Okay, so ni salah. Meningkatkan peluang pekerjaan. Betul. Okay, kita bagi peluang pekerja dekat rakyat tempatan lah.
And then menggalakkan liberalisasi perdagangan, salah. Ni dekat globalisasi nanti. Globalisasi. Ni pun dekat yang meningkatkan pelaburan asing ni, pelaburan langsung asing. So nombor 2 betul, meningkatkan peluang pekerjaan tempatan dan membolehkan industri muda berkembang. Okay, so silah 2 dan 4. So korang boleh refer page 152. Okay. Okay, next page soalan 33 dia tanya pasal komposisi ekspor dan import. Maksudnya komposisi tu bahagian lah. Okay. So, nampak dengan tak nampak ni apa beza? Nampak tu benda yang boleh pegang, boleh lihat, boleh pegang, boleh tengok. Kalau tak nampak, refer kepada apa-apa jenis servis. Okay, perkhidmatan. Okay, A. 33. UM bayar gaji pensyarah dari Australia. So, gaji pensyarah. So, pensyarah dia bagi perkhidmatan pendidikan kan? Dia bagi knowledge, expertise dia, perkhidmatan pendidikan. So, perkhidmatan sepatutnya import tak nampak lah. Tak nampak. Sebab dia perkhidmatan kena tak nampak. Okay, tak nampak. Sebab dia deliver speech, deliver knowledge kan. Benda kita tak boleh nak measure. Okay, B. Proton bawa alat ganti dari Thailand. So, ni benda yang nampak lah. Nampak. Dan benda ni patutnya import. Sebab import dari Thailand. Okay. So, ni patutnya import nampak. Okay, C. UAE tambah buah daripada Malaysia. So, export nampak. Betul. Sebab Malaysia yang hantar buah pergi UAE. Dan buah ialah benda yang nampak. Okay, so C betul. D. Petronas cari gali pelaburan sektor petroleum gas asli. So, sektor petroleum kan. Kenapa salah? Sebab patutnya dia nampak lah. Okay. So, next 34. Elizabeth seorang warga US yang melancong ke Malaysia nak beli beg harga $1,000. Okay. So, macam nak kira. Okay. So, untuk calculation dia ada dekat bahagian muka surat 219-220. Okay, korang boleh tengok situ. So, cerita dia nak beli beg harga $1,000 kan dekat Malaysia. Okay. So, macam nak kan confuse kan harga beli dengan harga jual. Okay, beli tu maksudnya kita import barang. Jual tu maksudnya kita export. Okay, sekarang ni ada turis datang Malaysia. So, bila turis tu datang Malaysia, okay, dia beli produk lokal Malaysia. So, bagi dia tu dia import lah kan. Sebab orang tu datang Malaysia and then dia beli barang kat Malaysia. So, dia kira import. So, import kita ambil harga beli. So, macam nak kira harga beg tu bahagi dengan currency dia 4.2910. Kenapa ambil ni? Sebab harga beli refer kepada import. Orang tu datang Malaysia beli barang orang, maksudnya dia beli barang daripada luar negara, so import. So, kira 1000 bahagi 4.291 akan dapat 233.05. This one. Next, 35 sampai habis. Okay, hukum penawaran menunjukkan hubungan langsung. Langsung tu positif lah antara harga dengan harga barang kuantiti tawar. So, bila harga naik, kuantiti yang ditawar, kuantiti supply pun naik. So, betul lah sebab firma nak memaksimumkan keuntungan. So, bila harga barang mahal, firma akan sediakan stok lagi banyak. Okay, hukum penawaran kata bila harga mahal, penawaran lagi banyak. Bila harga naik, okay, harga mahal, penawaran lagi banyak. Okay, sebab firma nak memaksimumkan untung. So, ni betul. Yang kedua, hukum penawaran kata semakin tinggi harga barang, okay, harga mahal, semakin kurang kuantiti ditawar. Okay, salah lah. Sebab harga mahal patutnya kuantiti ditawar makin tinggi. Sebab firma nak memaksimumkan untung. So, bila mahal, firma akan jual banyak. Okay. So, 36. So, 35 yang first betul, 35 yang second salah. Okay, 36. Apabila harga barang naik, penentu penawaran ialah perubahan harga barang itu sendiri. Bila harga barang naik, perubahan harga barang boleh menyebabkan berlaku peralihan kelok ke kanan dan ke kiri.
Harga barang naik. Okey, apabila harga barang naik, penentu penawaran. Kalau harga naik, penentu ialah harga barang itu sendiri. Betul lah. Sebab bila harga barang tu naik, penentu dia mestilah harga barang tu sendiri. Okey, sebab dia cakap pasal harga dah. So, penentu dia lah harga. Okey, yang kedua, bila harga naik, berlaku peralihan keluk ke kanan dan ke kiri. Okey, bila harga naik, okey, so dia ada dua kan jenis. Satu yang satu je, satu yang ada dua. Okey, so kalau yang ada satu je, okay, katalah kita ambil contoh. Okay, contohnya kita nak lukis keluk penawaran yang beralih ke kanan kan, dia kata keluk ke kanan. Okay, so SO ni S1. Okay, keluk beralih ke kanan. So kalau keluk beralih ke kanan ni, dia kena harga dia constant, price dia constant, harga dia kena sama. So dia kata harga barang naik. So salah lah. Okay, macam nak tahu sebab kalau keluk ke kanan yang harga dia sama, penentu bukan harga, tapi dia cakap pasal harga. So salah. Okay, 37. Cukai pendapatan individu akan mengurangkan potongan wajib. Cukai pendapatan individu mengurangkan potongan wajib. Cukai pendapatan individu menaikkanlah potongan wajib. Sebab potongan wajib ada 4. Potongan wajib ada 4. KWSP per keso, cukai pendapatan individu dan zakat. Okay, so kalau cakap pasal cukai pendapatan, ialah dalam potongan wajib. So kalau cukai pendapatan individu, dia akan tambahlah potongan wajib. Sebab cukai pendapatan dalam potongan wajib. So salah. Okay, yang kedua, contoh potongan wajib bila cara menginsurans nyawa. Salah. Sebab potongan wajib ada 4 je. KWSP per keso, cukai pendapatan individu dan zakat. Insurans nyawa ni ialah perbelanjaan penggunaan. Perbelanjaan penggunaan. Okay, perbelanjaan penggunaan tu ada 3 pula. Untuk barang tahan lama. Barang tahan lama tu contoh beli fridge, contoh beli almari, apa-apalah yang tahan lama, barang-barang rumah lah biasanya. And then perbelanjaan terhadap barang tak tahan lama. Yang tak tahan lama ni biasanya makanan lah. Apa? Buah, makanan, sayur. Okay, so perbelanjaan terhadap barang tahan lama, balatan rumah. Barang tak tahan lama, buah atau sayur. Dan perbelanjaan terhadap perkhidmatan. So, kalau dia guna insurans tu kan perkhidmatan. So, dia dalam perbelanjaan penggunaan. Okay, potongan wajib sentiasa ada 4 je, ingat. Potongan wajib ada 4 je. KWSP per keso, cukai pendapatan individu dan zakat. Okay, ni sepatutnya memang dah ada dalam kepala korang. Dia taklah sama penting. Dia penting, tapi yang lagi penting yang sumber ekonomi tu lah. Tanah, buruh, modal usahawan kan. So ni pun 4 benda yang korang kena ingat. 4 benda yang korang kena ingat awal. Tanah, buruh, modal usahawan. Kat tengah-tengah kena ingat ni. Potongan wajib ada 4. KWSP per keso, cukai pendapatan dan zakat. Okay, 38. Kos tetap akan meningkat apabila firma meningkatkan pengeluaran. Kos tetap akan meningkat kalau firma tambah pengeluaran. Okay, salah lah. Sebab kos tetap ni ialah bayaran kepada input tetap. Apa dia input tetap? Input tetap ialah mesin dan kilang. Okay. So kalau production banyak pun, dia takkan affect mesin dengan kilang. Tapi kalau kos berubah, ingat 2B, apa dia? Buruh dengan bahan mentah. Okay. So bayaran kepada buruh, gaji staf dan bahan mentah, yang ni yang dia berhubung secara langsung. Secara langsung dengan output. Maksudnya, kalau buruh bertambah, okay, so kena bayar gaji staf lagi mahal lah kan. Tapi output pun bertambah. Kalau beli bahan mentah banyak, okay, ada banyak stok bahan mentah, so produk pun bertambah. Okay. Tapi kalau kos tetap, okay, kos tetap, dia tak ada kaitan pun dengan produk. Maksudnya mesin, katalah maksimum boleh hasilkan 1000 produk sehari. So maksimum 1000 tu je lah, dia takkan bertambah. Kilang pun sama, katalah boleh hanya memuatkan produk untuk 1000, okay, dan staff semua. So dia takkan effect. Okay, so kos tetap dia tak effect dengan pengeluaran. Kos berubah yang effect. Okay, kalau kos berubah bertambah, production pun bertambah.
Yang kedua, kos tetap adalah kos yang tidak berubah walaupun jumlah pengeluaran bertambah. Yes, betul. Sebab nama pun tetap. Sebab itulah dia tetap je. Okay, dia tak berubah. Dia tetap. So, first salah, second betul. Okay, 39. Kos sosial ialah barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan. Itu bukan kos sosial, itu ialah kos lepas. Okay, yang kedua, kos sosial ialah kos pada pihak ketiga yang termasuk dalam harga pasaran. Yes, betul. Ataupun nama lain dia ialah externality negatif. Apa contoh externality negatif? Contohnya ialah jam, jerebu. Kilas 40, imbangan pembayaran mengikutkan rekod penerimaan dan pembayaran kewangan sesebuah negara dalam tempoh 1 tahun. Okey, betul. Butiran kredit merupakan rekod yang berkaitan dengan penerimaan kewangan dalam imbangan pembayaran. Dalam imbangan pembayaran kredit, terima duit. Kredit terima duit. Okey, betul lah. Ni boleh refer page 186. So tu je untuk trial Melaka. Habis dah. Next kita jumpa kat next trial. Thank you for watching. Bye.